Industri hiburan, terutama dalam era digital hari ini, sering berhadapan dengan garisan yang sangat halus antara ekspresi seni dan sensitiviti moral serta agama masyarakat. Baru-baru ini, isu video muzik kumpulan pop wanita, Dollar, telah mencetuskan perdebatan hangat yang memuncak di kalangan umat Islam dalam negara. Kandungan video itu secara keseluruhan dianggap tidak bermoral dan melanggar sensitiviti awam. Di saat kontroversi memuncak, peranan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar menjadi sangat kritikal. Tindakan pantas dan berhemah beliau dalam isu ini membuktikan kerajaan komited untuk melindungi akidah ummah namun melalui kaedah dialog dan bukannya secara paksa. Nasihat saya lah sebab diorang selebriti ni kan sebagai idola, diorang ni orang masyarakat khususnya di kalangan anak-anak muda ni jadikan diorang ni sebagai idola dan ikutan. Jadi bila kita jadi sebagai seorang idola dan ikutan dan sebagai seorang Islam, sudah tentu kita nak pastikan setiap perbuatan kita tu akan dapat pahala sebab kita bawa golongan muda ni ke arah kebaikan, kan? Jadi harapan saya ialah supaya golongan selebriti ni untuk mematuhi peraturan sebab hukum ni memang jelas. Saya rasa semua orang tahu daripada sudut aurat dan sebagainya. Dan terutamanya kita orang Melayu sebelah timur ni, kita memang kaya dengan adab. Saya banyak kali lah sebut Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sebut tentang pembinaan nilai, adab, akhlak dan sebagainya. Berdepan dengan isu yang sebegitu sensitif, Datuk Dr. Muhammad Naim tidak mengambil jalan mudah. Beliau segera mengambil tindakan proaktif yang berfokus kepada komunikasi dan kerjasama dengan pihak industri. Tujuan beliau jelas, iaitu bukanlah untuk menghukum tetapi untuk memastikan industri hiburan di Malaysia menghormati sensitiviti agama dan nilai-nilai budaya masyarakat majoriti. Pendekatan dialog ini membuahkan hasil yang pantas. Syarikat rakaman kumpulan Dollar, Universal Music Malaysia (UMM) bertindak untuk menarik balik siaran video muzik tersebut. UMM mengesahkan bahawa langkah ini diambil atas dasar menghormati nilai-nilai budaya dan sensitiviti agama. Tindakan dan nasihat yang diberikan oleh Datuk Setia Dr. Muhammad Naim ini adalah selari dengan visi yang lebih besar, iaitu Malaysia Madani. Kerajaan Madani secara konsisten menekankan kepentingan adab dan akhlak yang berlandaskan ajaran Islam. Nasihat yang berhormat Menteri Agama kepada industri hiburan, terutamanya personaliti Muslim, adalah satu langkah proaktif untuk memastikan bahawa kandungan yang disajikan di ruang awam tidak menggugat teras moral dan nilai-nilai Islam yang menjadi tunjang kepada pembentukan masyarakat madani yang berintegriti dan beretika. Kita perlu kembali kepada asas. Keunikan Malaysia terletak pada kedudukannya yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Kedudukan ini menuntut agar segala tindakan dan ekspresi, terutamanya daripada personaliti awam dan selebriti, mestilah mencerminkan adab dan nilai-nilai yang diajar oleh Islam. Ini termasuklah garis panduan syarak yang terperinci mengenai batas aurat. Dalam Islam, konsep aurat bukan sekadar isu berpakaian, tetapi mencerminkan nilai kesopanan, maruah dan ketaatan seorang Muslim terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam interaksi sesama wanita Muslimah atau antara Muslim dan bukan Muslim pun, wujud had dan batasan yang perlu dipatuhi demi menjaga kehormatan diri. Apabila seseorang itu berada di mata atau ruang awam, pakaian, simbol dan mesej yang dibawa secara tidak langsung mewakili masyarakat. Ia bukan lagi sekadar isu peribadi, tetapi isu yang berkaitan dengan sensitiviti kolektif. Inilah sebabnya tanggungjawab Datuk Dr. Muhammad Naim adalah untuk memelihara kesucian Islam dan memastikan garis panduan ini dipatuhi. Namun begitu,
terdengar suara-suara yang mengkritik teguran dan nasihat Datuk Dr. Naim dan mendakwa beliau mengugut kumpulan dolar. Sebenarnya dakwaan ini tidak berasas kerana sudah tentu semua pihak berkebolehan untuk membezakan antara nasihat dan ugutan. Kejayaan mencapai persetujuan dengan UMM membuktikan pendekatan yang diambil adalah berbentuk kerjasama. Satu bentuk nasihat berautoriti yang dihormati. Nasihat atau teguran Datuk Dr. Naim merupakan usaha memperbetulkan keadaan agar ia tidak menjadi sesuatu yang akhirnya membawa kepada krisis moral umat Islam. Saya ingat garis panduan tu JAKIM dah keluarkan. Cuma tak salah saya ingat untuk garis panduan ini disemak. Jadi saya boleh minta kepada Ketua Pengarah JAKIM dan juga Sahibu Samahah Mufti Ustaz Fawaz untuk melihat kembali garis panduan yang telah ditetapkan. Cuma saya kata garis panduan is one thing. Cuma lebih baik biar dia datang daripada hati nurani kita sendiri. Nasihat yang berhormat Menteri Agama serta respons pantas dan positif daripada Universal Music Malaysia adalah kunci kejayaan dalam meredakan isu ini dan ia diterima baik oleh masyarakat Islam dalam negara. Tindakan segera Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar telah berjaya meredakan kontroversi ini dengan penyelesaian win-win. Beliau menunjukkan bahawa kepimpinan yang berhemah adalah kunci untuk mengimbangi kebebasan berseni dengan perlindungan akidah ummah sekaligus menjaga keharmonian Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Terus sokong kami dengan menekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Bersama kita, perkasakan kebenaran.